Aku ingatkan order kebab dekat sini macam biasa je, tapi dia ada step by step. Kali ni aku bawa korang satu tempat Keros Kebab yang menggunakan konsep tekak orang Melayu. Dekat sini dia ada 4 inti yang berbeza. Ada ayam, daging, lamb dengan mix. Untuk bahagian mix, dia campuran lamb dengan daging. Dari segi harga, korang tak perlu risau. Dari segi set ataupun ala carte. Macam korang tengok sekarang ni, yang aku ambil ni adalah set combo. Untuk set combo ni dia ada 2 suggestion. Ada combo A ataupun combo B. Untuk combo A, korang kena tambah RM7.90. Untuk combo B pula just tambah RM12.90. Murah kan? Untuk setiap combo korang boleh pilih nak mashed potato ataupun fries dengan free air. Untuk bahagian air ada air panas ataupun air sejuk. Untuk bahagian sejuk ada kalamansi, pil lemonade dan ais lemon tea. Untuk bahagian air panas pula ada white coffee, teh tarik, Milo dan kopi. Dekat sini juga dia ada 6 cawangan, and tempat yang aku pergi ni Keros Kebab dekat Sogo. Jadi mana-mana korang nak try tu korang boleh singgah je. Korang nak makan kebab, korang save video ni dulu. Assalamualaikum.